Baru-baru ni, Pete Hegseth, Secretary of War Amerika Syarikat telah membuat perjanjian kerjasama bersama dengan Indonesia. Ini bukanlah satu kebetulan tetapi satu perancangan ataupun satu global positioning yang sedang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Di Asia terdapat satu kawasan yang sangat penting yang menghubungkan dunia Asia dengan dunia di luar sana, iaitulah Selat Melaka. Dan Malaysia serta Indonesia berkongsi sempadan menjaga selat ini. Dengan keadaan yang tidak menentu dalam suasana geopolitik yang kita ada pada hari ini, sekiranya sebarang konflik wujud di Selat Melaka, ia bakal meranapkan global ekonomi dunia. Namun, apakah perbezaan di antara Selat Melaka dan Selat Hormuz? Sebab sekarang ni ramai orang bercakap tentang Selat Hormuz kan. Okey, sini saya bagi simple breakdown. 1/3 daripada global trade dalam dunia menggunakan Selat Melaka sebagai perantaraan ataupun medium perjalanan. Ia menghubungkan Middle East, negara-negara Arab dengan East Asia, negara seperti Jepun, China, Korea dan sebagainya. Selain itu, selat ini juga menghubungkan dunia Eropah dengan Asia. Mengikut US Energy Information, sebanyak 23 ke 24 juta barrel minyak ditransit menggunakan laluan ini setiap hari dan sebanyak 80% daripada oil imports China juga menggunakan laluan ini. Ia juga penting buat Jepun dan juga Korea. Ia merupakan satu laluan yang terpenting di dunia. Selat Hormuz pula diguna oleh negara teluk seperti Saudi, Kuwait, Iraq, UAE dan sebagainya untuk ekspor minyak diorang keluar. Setiap hari sebanyak 20 ke 21 juta barrels ditransit menggunakan selat ini. Apa akan terjadi sekiranya Selat Hormuz dan Selat Melaka disekat? Sekiranya Selat Hormuz disekat, harga minyak akan naik mendadak, tetapi minyak masih boleh flow mengikut laluan yang lain. Tetapi sekiranya Selat Melaka disekat, laluan minyak ke Asia akan terganggu. Perdagangan di antara Eropah dengan Asia juga akan terganggu dan ini akan meranapkan supply chain keseluruhannya. Maka sebab itu analis berkata Hormuz can shock the world but Malacca will paralyze Asia. China sememangnya tahu akan kepentingan Selat Melaka ini. Sekiranya apa-apa berlaku di Selat Melaka, perdagangan mereka akan musnah. Sebab itulah pada tahun 2003 Hu Jintao coin masalah ini yang dikenali sebagai Malacca Dilemma. Oleh sebab itu, China telah membuat beberapa inisiatif untuk tidak terlalu bergantung dengan Selat Melaka. Antaranya, mereka telah membuat paip minyak dengan Myanmar, pelabuhan di Pakistan serta Belt and Road Initiative. Akan tetapi hakikatnya China masih bergantung dengan Selat Melaka. Bagi Amerika Syarikat, kawalan laluan tersebut merupakan kelebihan strategik. Akan tetapi buat China, ia merupakan satu kelemahan terbesar. Ini bukanlah sekadar persaingan, ini merupakan perebutan kawalan ekonomi dunia. Pelabuhan-pelabuhan di Malaysia seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas sangat bergantung kepada kestabilan Selat Melaka ini. Maka sekiranya apa-apa konflik berlaku di sini, kita bukanlah hanya sekadar penonton. Namun persoalannya, sekiranya satu hari nanti Selat Melaka menjadi medan konflik, Malaysia akan pilih siapa? Ataupun adakah Malaysia tidak mempunyai sebarang pilihan?